Bila kita tengok performance Greenwood dekat pasukan Marseille dan juga sebelum ni dekat pasukan Getafe dan sebelum ni kita ingat betapa padunya dia dekat Manchester United, walaupun dia pernah buat mistake dengan Manchester United dulu, kita semua terfikir adakah peluang untuk dia balik ke Manchester United masih terbuka ataupun dah. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ini kita nak bincangkan tentang satu isu yang mana adakah kita patut terima balik kehadiran Mason Greenwood ataupun senang cerita patut dah kita beli balik Greenwood ni. So jom kita bincangkan dalam segmen Suara United. So untuk siapa-siapa yang tak tahu ataupun yang baru dalam segmen ni, segmen Suara United ni adalah segmen kita utarakan pendapat-pendapat viewer yang komen dekat kita punya posting community. Hampa boleh alert lah, hampa subscribe, hampa turn on notification. Nanti kalau naik dekat community tu hampa boleh komen apa pendapat hampa dan kita akan pilih 5 pendapat terbaik. Dan kali ni isu yang diutarakan adalah Mason Greenwood. Patutkah kita dapatkan Greenwood balik ni dalam pasukan Manchester United? Hampa rasa okey ke tak? Jom kita tengok komen yang pertama daripada viewer kita. Daripada Black Mafia, pada pendapat saya Manchester United patut mempertimbangkan untuk membeli semula Mason Greenwood. Dia ni setuju. Dia kata apa? Kerana dia sebenarnya seorang pemain sangat berbakat. Hampa boleh baca sendiri dia punya komen dan aku nak rumuskan apa pendapat dia. Rumusan pendapat daripada Black Mafia adalah dia kata memang kita patut beli. Sebab yang pertama apa? Dia kata Greenwood ni memang padu. Dan yang paling penting, dua-dua kaki dia hidup. Kaki kanan dia boleh shoot, kaki kiri dia boleh shoot, dan kekuatan shooting tu sama-sama kuat. Lepas tu satu lagi apa yang Black Mafia cakap adalah dia ni boleh main dekat banyak posisi striker. Betul, Greenwood boleh main dekat right wing, left wing, striker dan juga attacking midfield. Tapi Black Mafia still lagi tak tolak hakikat yang still ada risiko untuk image dia tercalar. Cuma dia tambah, dia kata semua pemain patutnya ada peluang kedua. Ulasan aku untuk pendapat Black Mafia, aku rasa kalau dia balik dekat Manchester United tu memang satu bagi boost attack untuk Manchester United. Sebab Greenwood boleh main dekat banyak posisi, kaki dia kanan kiri hidup dan kita tak dapat nafikan dia punya positioning memang mantap. Kita tengok sebelum ni dia adalah the next Van Persie untuk Manchester United. Kalau dulu dia tak buat high dekat Manchester United, mungkin Manchester United akan jimat ratusan juta dolar semata-mata nak ganti dia. Yalah, kalau dia still ada dekat MU tak adalah nak beli banyak player, nak cari pemain attacking baru. Sebab mungkin kita akan ada machine goal yang sebenar, iaitu Mason Greenwood. Kita masuk ke pendapat yang kedua, iaitu daripada Cherry the Platypus. Dia kata bagi pendapat tak perlu, memanglah dari segi gameplay Greenwood ni memang padu, tapi kalau buat masuk balik risau akan jadi toksik macam sebelum ni. Better cari DMF baru ataupun left back baru. Luke Shaw berat dan harapkan Malaysia naik. So rumusan pendapat daripada Cherry Platypus ni, dia kata tak payah balik lah, sebab kawan ni memang ada isu pun dan dia ni memang toksik dekat Manchester United. Dan dia juga sarankan untuk Manchester United, daripada kalau nak beli Greenwood ni, baiklah fokus dekat posisi lain yang lagi crucial, iaitu defensive midfield dan juga dekat bahagian left back. Ulasan aku rasa itulah yang dirisaukan. Sebab kalau kita ingat, sebelum Greenwood ada isu dengan dia punya girlfriend, aku rasa sebelum tu dia dah ada isu dah, iaitu dia ni banyak bergaduh dengan Cristiano Ronaldo, senior dia. Han dapat nampak isu tu bukan setakat dekat dressing room, tapi dekat atas padang. Dia selalu macam tak mau passing dekat CR, tak mau link up play dengan CR, dan lain kali rugikan pasukan. Dan benda tu lah yang keruhkan keadaan dekat Manchester United. So aku rasa ada point juga dia kata tak payah ambil sebab takut dia ni toksik dekat Manchester United. Sebab yalah, kita tengok Manchester United dah bekerja keras tau nak buang player-player yang toksik. Sampai kita tengok hari ni squad Manchester United agak baik lah daripada segi harmoni. Kita boleh tengok semua player boleh kawan sama-sama, tak ada jadi macam politik jadi berpuak-puak, tak ada. Kita tengok depan satu pasukan lah ni. Kita takut bila dapat seorang pemain yang toksik, sebelum ni pun dia toksik dekat Manchester United, takut pula dia bagi efek buruk dekat MU. So kita tengok pendapat yang ketiga daripada Amirul Daniel. Dia kata pada aku dari segi bola memang tak boleh nafikan Greenwood memang berbakat. Kalau tengok dia dekat Ligue 1 sekarang, memang nampak dia masih ada kualiti sebagai penyerang. Tapi isu dia bukan pasal bola saja. Manchester United kena fikir juga pasal image club. Dan apa boleh baca lagi lah komen dia. Rumusan daripada pendapat Amirul Daniel, dia kata ni bukan pasal bola, ni pasal penerimaan orang dekat Greenwood. Boleh ke fan-fan Manchester United, community dekat Manchester, community dekat England nak terima balik Greenwood ni? Itulah masalah utama dia. Daripada segi bakat kita tak nafikan, sebab dia lah ni top scorer dalam Ligue 1. Masa dia loan dekat Getafe pun dia padu, tapi Getafe tak cukup duit je nak kekalkan dia. Lepas tu pindah ke Marseille, dia jadi padu dekat sana. Tapi masalah dia bukan dia padu ke tak padu, masalah dia adalah penerimaan fan bola sepak.
Adakah fan-fan dah ready untuk terima balik Greenwood? Sebab isu Greenwood dulu bukanlah satu isu yang kecil, dia isu keganasan terhadap wanita. Kalau isu sebelum ni dia bergaduh ke ataupun dia bawa kereta laju ke, tak apalah juga kan. Ni dia pergi pukul dia punya girlfriend sampai ada bukti mat. So benda tu lah yang buatkan kita semua tertanya-tanya, adakah komuniti dekat England boleh terima dia? Mungkin komuniti fan Manchester United dekat dunia boleh terima dia, tak semua, tapi aku rasa majoriti. Tapi dekat England tu sendiri. Kita tengok komen yang seterusnya daripada Nufail Firdaus. Dia kata, bagi aku kalau Greenwood ni main balik dekat Manchester United, pressure akan main sebab kes dia dulu. Even kalau dia main dekat kelab macam Fulham, Brentford dan lain-lain, akan bagi expectation yang tinggi dengan kualiti yang dia ada. Bayangkan pressure, expectation yang tinggi boleh lingkup Greenwood ni. So better dia stay saja. Rumusan kepada pendapat tadi, yang pertama adalah expectation. Kita tengok sebelum ni Greenwood memang padu dekat pasukan macam Marseille, Getafe, even dekat Manchester United. So kalau dia balik dekat England, even bukan main dengan Manchester United pun, pressure akan tinggi. Betul. Itulah yang akan jadi dekat pemain yang perform dekat kelab lain bila dia main dekat kelab baru dekat England. Benda tu normal dan memang dah bagi pressure dekat player. Tapi masalah dia, Greenwood bukan setakat kena tanggung beban tu, dia kena tanggung satu lagi beban, iaitu pressure media disebabkan tingkah laku dia yang dulu. So hamba yang kalah pressure daripada kesilapan dia dulu dan juga expectation yang tinggi, mungkin benda tu akan bagi beban besar dekat Greenwood. Tambah lagi pressure, expectation, main untuk Manchester United pula. Memang orang kata pressure level tinggi lah kan. Dan kemungkinan besar Greenwood pun boleh lingkup. So kita tengok ke pendapat yang terakhir daripada Karol Aman 1748. Dia kata, personally biar je dia main dekat luar. Kalau balik England nanti macam-macam pressure daripada media English. Sama juga macam Rashford, biar je dia orang happy main dekat Spain dan develop as good player. Rumusan lah ni kita tengok banyak fan-fan Manchester United risau bila Greenwood balik. Bukanlah pasal dia toksik, bukanlah sebab dia tak padu, tapi disebabkan tekanan media. Tekanan media memang akan rosakkan player tau. Lagi-lagi media hari ni bukan setakat geng-geng wartawan je boleh buat. Kita sebagai fan besar pun boleh sebarkan naratif buruk untuk seorang player tu. Sebab lah ni kita ada banyak platform untuk kita sembang. Dan macam aku cakap tadi, Greenwood ni memang pemain yang solid, tapi ni bukan key remote kita main game. Kalau kita main game bolehlah kita beli player tu dan player tu boleh perform, tapi ni real life, dia banyak melibatkan emosi. So kita kena fikir banyak benda tau kalau contoh Manchester United nak ambil dia. Yang pertama, bila Manchester United contohlah bila beli Greenwood balik, lawan dengan kelab-kelab EPL, tak kira lah mana-mana kelab daripada nombor 1 sampai nombor 20, bila lawan dengan Manchester United, tobat Greenwood akan jadi pressure dan mesti akan ada pemain daripada pasukan lawan nak acak-acak hero, nak tunjuk hero, dia nak bantai Greenwood. So semua fans seronok dan sokong dia. Hampa cuba tengok masa pre-season pasukan Marseille lawan dengan pasukan Aston Villa, masa tu Tyrone Mings, dia lah duk tunjuk hero, duk acak-acak kuat depan Greenwood. Masa tu aku geram juga tengok dekat Tyrone Mings tu duk acak-acak padu. Dan tak mustahil kalau setiap minggu Greenwood main dalam EPL, confirm akan ada situasi macam tu dan fan-fan akan sorak. Dan benda tu akan tambah-tambah lagi pressure dekat Greenwood. Yang kedua adalah pressure tiap-tiap minggu. Hang bayangkan masa pre-season, ni game pre-season je tau, lawan dengan Aston Villa pun dah pressure, apatah lagi kalau Greenwood main dalam game kompetitif dalam EPL, lawan dengan tim-tim dalam EPL setiap minggu, tobat dia ni akan kena kena attack dengan fan, kena attack dengan media, kena attack dengan player. So benda tu akan bagi bebanan dekat dia, lagi-lagi kalau Manchester United tak backup dia dengan baik. So benda ni akan timbulkan masalah yang ketiga. Bila Manchester United backup Greenwood, orang akan kata, Manchester United lindungi pengganas wanita. Itulah masalah dia. Fan-fan Manchester United akan berbelah bagi. Sebab Manchester United ni bukan setakat ada fan lelaki saja, ada fan perempuan dan ada juga fan lelaki yang sokong yang kata kes Greenwood ni salah. Aku pun tak nafikan benda ni salah, tapi aku tak adalah nak hukum dia sampai tak maafkan dia sampai mati. Sebab kes Greenwood ni dia berat tau. Dia bukan didapati tak bersalah, tapi girlfriend dia sendiri yang tarik report. So itu membuktikan yang memang dia buat, cuma girlfriend dia maafkan dia. Itulah yang membuatkan Greenwood akan kena tekan, Manchester United pun akan kena tekan, fan-fan MU pun akan kena tekan sebab backup Greenwood nanti. Dan bagi aku, untuk kebaikan kedua-dua pihak, untuk kebaikan Manchester United dan juga Greenwood, aku rasa better dua-dua ni kekal berpisah saja. Bagi aku agak sedih sebab aku sangat-sangat suka Greenwood ni dulu, tapi itulah, benda dah jadi, nasi dah jadi bubur, kita tak boleh nak kata apa. Better Manchester United dalam dunia Manchester United, Greenwood dalam dunia dia tersendiri. Dia buatlah career dia luar daripada England. Dia seolah-olah macam hang bercerai talak 3. Hang sayang dengan wife hang, tapi hang tak sanggup nak tengok wife hang kahwin dengan orang lain sebelum kahwin dengan hang. So lala kali dua-dua sayang, dua-dua tak boleh kahwin. Itulah contoh dia. So apa pendapat hampa? Hampa ada ke pendapat-pendapat yang berlainan compare dengan pendapat-pendapat yang aku bubuh dekat video, ataupun pendapat aku sendiri, ataupun hampa setuju dengan pendapat kami? Hampa cuba komen dekat bawah. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.